Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH Arus Empire. Barang baru sampai, hangat daripada kilang MJX. Ini adalah skala 118, monster truck dan juga boleh katakan teragi jugalah. Jom kita tengok dulu. Kita pusing-pusing kotak jap. Korang nampak tak ni? Nampak tak chassis ni? Korang nampak tak bersamaan dengan kit mana? Kalau korang pernah ada Armagrom kan, korang boleh nampak layout ni sama dulu. Okey, Hypergo skala 118 ni dia datang dengan model brush. Dia datang dengan ESC dan receiver combo, motor brush. Shock dia adalah oil fill, tayar monster truck, bateri 1500 mAh. Kejap lagi kita akan cerita kenapa model ni special. Okey, jom kita tengok skala 118 ni MJX. Ini adalah MJX skala 118, hangat baru keluar daripada kilang. Jom kita bandingkan dengan skala 112. So ini bandingan dia lah. Skala 112, skala 118. Apa yang special dia skala 118 ni? Apa yang MJX dah bagi dalam kotak? Dia datang dengan satu lagi body shell. Kenapa saya kata tadi dia adalah teragi dan juga dia monster truck, dia ada wing kat belakang ni. So ni katakan adalah teragi. Lagi satu specialnya, dia datang dengan 2 biji bateri 1500 2S. Korang boleh main lebih daripada 30 minit dengan dua-dua bateri itulah. Jom kita buka dalam. Nak buka je senang je. Sistem terbaru daripada MJX lah. Dia tak payah pakai body clip lah. Pusing je. Cut. Tolak. Okay. Bateri 1500, motor brush, ESC dan receiver combo, oil fill shock dan barang-barang di dalam ni sudah metal lah. Jom kita tengok jalan. Walaupun dia brush, dia laju Okay. Kiri kanan lah. So kali ni MJX tak ada bagi lampu kat sini, tapi insyaAllah korang boleh tambah sendiri lah. Korang nak pasang lampu nanti boleh pasang kat body lah, yang kita boleh recommend dan kita boleh buat juga. So satu lagi body ni favourite saya lah sebab dia bentuk teragi dan juga kualiti dia macam matte finish. So body dia lawa lah, dia dah sama macam MJ10 saya. Okay, pasang dia senang je. Settle. So korang nak apa lagi? Pasang body pun senang. Korang boleh pilih lah body. Tak ada fikir-fikir nak pening lah. Kalau satu body rosak ke apa, korang ada body spare. Chassis plastik tetapi chassis dia plastik yang tahan lah, yang boleh dikatakan comparable dengan Arma atau Traxxas. Satu lagi special RC MJX skala 118 ni, harga dia geng. Harga dia mind blown. Dengan bawah 300 korang dah boleh dapatkan skala 118 ni. Sangat berbaloi. Kalau korang tak ambil benda ni, sangat rugi dengan build quality dia, dengan oil fill shock. Kalau korang banding dengan brand-brand lain, saya boleh cakap tak akan dapat bawah 300 dengan model macam ni. RC ni masih boleh di upgrade lagi. Korang nak masuk brushless boleh, korang nak tukar tayar pun boleh, korang nak buat macam-macam lagi. InsyaAllah ke depan ni ada keluar lagi lah part-part dia. Macam biasa, jom datang ke MSH hari ni untuk tengok kit ni. Kalau korang tak ada di dalam KL, korang boleh minta request postage supaya korang yang jauh-jauh boleh dapatkan kit padu ni. Dan juga kita sediakan SP later untuk korang. Pada yang nak buat ansuran, jangan risau, melalui SP later korang boleh buat ansuran, tak ada masalah. So, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Peace.